Mel. Dah tidur terkejut ni. Aduh, saya nak review tertidur dah masa tengok wayang. Dia tidur time tak nak bagi spoiler. Ya. Ya, alert spoiler. Ni awal-awal spoiler. Time aku tertidur time apa sebelum dia kena culik lah. Tu part tertidur, aku tertidur. So sampai sekarang aku tak tahu apa yang terjadi sebelum ni. Macam mana rating? Rating kan? Fight scene semua aku beri apa 10/10 lah. Dia satu Yoda tu siap. Yoda. Grogu Apa dengan Yoda ni? Bukan lagi kan? Tidur sikit lah. Tak, tak. Dah buat apa-apa ni? Dah buat poster guys. Poster tak buka pun. Memang pun. Aku nak pergi bapak aku. Takkan aku suruh review. Ya, Azir pula kita review dia. Macam mana review? Bagi 8/10 lah. Pasal? Cerita dia saya tu nanti fan Star Wars marah. Dia tak ada main character pula. Main villain dia betul-betul lah. So Dah habis tengok The Mandalorian and Grogu guys. Saya bagi 9/10. 9. Saya kata apa 9/1 mana tak? Love you. Jadi benar lah pembaraan Mandalorian guys. Dah. Yes. Ambil gambar ni. Ni gambar man. Ni guys. Cosplay. Great lightsaber as giveaway. Macam mana man? Belakang. Macam Benda ni. Dia yang tebik sweat tepi. Kan? Oh, tekan. Tekan apa? Berapa? Ada bilang. Star Wars. Ada begini. Ayah rakam. Sorry.